komitmen saya. Pelantikan. Okey, alhamdulillah saya berterima kasih kepada pihak MHTC yang memilih saya untuk menjadi duta, dan komitmen saya sudah semestinya lah melalui tugas-tugas seperti memperkenalkan apa orang kata kehebatan perubatan Malaysia ni di luar dengan cara membuat naratif positif, menyebarkan naratif positif dalam setiap kata posting saya, dan juga komitmen yang saya berikan. Dan saya bermula bulan Julai yang lalu, saya sudah memulakan tugas-tugas saya dalam membuat beberapa informasi-informasi, video-video untuk dimainkan dalam beberapa platform, ya, dan juga saya melalui kelebihan yang saya ada, ya, saya dikenali di Malaysia, di Indonesia, di Singapura. Jadi saya mengambil tanggungjawab sebagai ambassador yang akan memperkenalkan lagi kehebatan perubatan Malaysia ni di negara luar. Ada. Sudah semestinya, macam peminat saya sendiri pun, saya dapat informasi mereka banyak ke Malaysia untuk mendapatkan rawatan. Kadang-kadang tu ada yang nak buat medical check up saja pun dah datang ke Malaysia, memilih Malaysia sebagai destinasi perubatan terbaik mereka. So bagi saya sebenarnya ini adalah satu satu langkah positif, dan juga satu result yang sangat bagus untuk perubatan Malaysia, yang mana kita bukan saja jadi destinasi perubatan tapi pelancongan juga. Dan itulah yang saya cuba ketengahkan dalam tugas saya sebagai duta MYMT. Okey, alhamdulillah, daripada informasi yang saya dapat, kerana saya pun sentiasa mencari informasi terbaik mengenai dunia perubatan di Malaysia ni, dan kebanyakan yang datang ke Malaysia memang tak dinafikanlah mereka mendapatkan rawatan, contoh jantung, kanser, IVF antara yang paling tinggi juga, sebab mereka melihat saya juga salah seorang daripada wanita yang melalui proses IVF untuk mendapatkan cahaya mata. So memang ramai kawan-kawan daripada Malaysia dan juga Indonesia sering bertanya kepada saya, okey, di manakah hospital yang terbaik untuk rawatan IVF? Sebenarnya kita banyak hospital hebat di Malaysia yang menawarkan rawatan IVF yang terbaik. So saya sebenarnya bangga menjadi rakyat Malaysia yang mana sebenarnya kita ada pakar-pakar yang terbaik di dunia, ya. Dan juga insya-Allah kita harap juga untuk tahun akan datang, memandangkan tahun depan merupakan tahun melawat Malaysia, ya, kita boleh dapat lebih ramai lagi pengunjung, pelancong yang dalam masa yang sama mendapatkan rawatan, memilih Malaysia sebagai destinasi rawatan terbaik mereka. Okay, next question. Ada tak apabila yang dilantik mungkin apa sepanjangnya Datuk lihat yang Datuk tak tahu, bila buat dalam ni Datuk boleh tahu, dan jadi benda tu jawab, wow, harus dikembangkan begini. Betul. Memang banyak yang saya impress mengenai perubatan Malaysia ni, dan sebenarnya secara pribadi saya memang suka mendengar dan membaca tentang hospital-hospital terbaik dan rawatan-rawatan terbaik di Malaysia, kan. Bukan sebab apa, sebab saya pun sendiri ada keluarga, ada saudara mara dan juga teman-teman sahabat yang memerlukan rawatan-rawatan tertentu. Jadi bila saya diberi peluang untuk pergi ke hospital-hospital terbaik di Malaysia ni, saya boleh berkongsi banyak informasi ilmu bersama dengan mereka yang memerlukan rawatan terperinci dengan pakar-pakar yang ada di Malaysia lah. Bagi saya MYMT ni adalah satu yang boleh menaikkan lagi ekonomi negara, yang membantu menaikkan ekonomi negara, dan kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya rasa bangga dengan kepakaran yang ada. Kalau kita tak menyokong industri kita, industri kesihatan perubatan ni, siapa lagi, kan? Dan
selain daripada itu, Malaysia mempunyai banyak lokasi yang menarik. Sebab sekarang ni bukan saja, macam saya sendiri pun sentiasa melihat apa, kalau bukan saja untuk sakit-sakit, apa kata, sakit yang berat, yang serius, tapi sekarang ini wellness pun mendapat tempat yang sangat luar biasa daripada seluruh dunia kan. So kalau Malaysia dapat buat satu yang wellness punya, kecantikan maksud saya kan, wellness, kecantikan, jagaan makanan dan juga kesihatan dalaman dan luaran, Malaysia akan jadi satu pusat yang terbaik di dunia lah.